Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan pada pensyarah bagi subjek psikologi pendidikan iaitu Dr. Muhammad Syawal bin Amran dan semua rakan-rakan. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan penulisan bagi subjek psikologi pendidikan ini. Tajuknya adalah berdasarkan teori-teori psikologi yang telah dipelajari di dalam kelas psikologi pendidikan. Bincangkan kepentingan mempelajari teori-teori ini dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pendidikan. Seterusnya, bagi ahli kumpulan adalah yang pertama Nurul Aminah binti Kamsun, Nurul Atirah binti Ahmad Fuad, Farah Amirah binti Wafarullahuddin, Farah Nakibah binti Ahmad dan saya sendiri Muhammad Zul Farhan. Seterusnya Muhammad Zuldin bin Muhammad Hafiz. Seterusnya adalah 1.0 pengenalan. Pertama adalah pendidikan Malaysia merangkumi perkembangan Jerry. Yang kedua, tujuan utama membentuk warga negara berilmu, beretika dan bertanggungjawab. Ketiga, individu seimbang dapat menyumban kepada keluarga, masyarakat dan negara. Dan guru perlu kuasai teori psikologi pendidikan untuk tingkatkan profesionalisme. Seterusnya, teori seperti Maslow dan Erikson bantu faham pelajar dan meningkatkan pengajaran. Akhir sekali adalah pemahaman teori ini penting dalam melahirkan pelajar berdaya saing dan sistem pendidikan. Okey. Kita pergi kepada perkembangan teori. Teori pertama adalah teori perkembangan fizikal dan bahasa. Perkembangan fizikal penting untuk aktiviti motor, kasar dan halus. Guru perlu faham tahap perkembangan untuk laksana intervensi awal. Bahasa berkembang melalui bermain, gambar, objek dan fonetik. Aktiviti kreatif bantu pelajar kuasai komunikasi dan literasi. Okey, seterusnya kita lihat kepada teori kognitif dan konstruktivitif. Teori kognitif dan konstruktivism iaitu daripada Piaget dan Vygotsky. Piaget mengatakan bahawa pemikiran berkembang ikut tahap umur. Guru perlu ajar ikut tahap murid. Vygotsky pula dia memberi penekanan pada interaksi sosial ZPD iaitu Zone Proximal Development dan Scaffolding. Guru sebagai facilitator beri bimbing dan galakan secara berperingkat. Galakan pembelajaran aktif, komunikasi dua hala dan kreativiti. Okey, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang teori perkembangan peribadi, sosial dan moral oleh Erik Erikson dan Lawrence Kohlberg. Menurut Erik Erikson, perkembangan personaliti seseorang ini dipengaruhi oleh cara mereka menghadapi dan menyelesaikan cabaran dalam kehidupan. Jadi, apabila konflik ini dapat diatasi dengan baik, individu akan membina keyakinan diri dan personaliti yang positif. Manakala Lawrence Kohlberg menjelaskan bahawa perkembangan moral ini berlaku secara berperingkat melalui 3 tahap utama iaitu pro-konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Jadi tahap-tahap ini akan menunjukkan bagaimanalah seseorang itu membuat pertimbangan moral yang semakin matang. Kepentingan teori ini dalam pendidikan ialah dapat membantu guru dalam membentuk sasiah, nilai moral dan kemahiran sosial murid. Melalui aktiviti seperti perbincangan dan kajian kes, murid akan dapat belajar cara menghormati pandangan orang lain, membina empati serta membuat keputusan yang beretika. Jadi kesimpulannya yang dapat dibuat daripada teori ini, teori Erikson dan Kohlberg ini dapat membantu guru melahirkan murid yang seimbang dari segi peribadi, sosial dan moral. Seterusnya, saya akan pergi ke teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner. Teori ini juga menjelaskan bahawa setiap individu ini mempunyai kecerdasan yang berbeza dan unik. Gardner juga menegaskan bahawa tiada murid yang bodoh serta pintar secara mutlak kerana setiap murid dia mempunyai kekuatan tersendirilah seperti kecerdasan linguistik, lepas tu logik matematik, visual, muzik dan interpersonal. Kepentingan teori ini kepada
profesionalisme guru ialah membantu guru dalam mengenal pasti potensi murid secara menyeluruh lah dan tidak hanya berdasarkan pencapaian akademik. Jadi guru dapat mempelbagaikanlah kaedah dalam pengajaran mengikut kebolehan gaya pembelajaran murid supaya proses pembelajaran ini akan menjadi lebih menarik dan berkesan. Jadi teori ini juga dapat membantu guru dalam melaksanakan PBD iaitu pentaksiran bilik darjah secara yang lebih holistik melalui projek, pemetangan serta aktiviti amali yang membolehkan murid menyelahkan kekuatan masing-masing lah. Jadi kesimpulannya melalui teori kecerdasan pelbagai ini, ianya dapat membantu guru dalam meningkatkan kualiti pengajaran serta dapat melahirkan murid yang seimbang dan berpotensi. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan bercakap berkenaan dengan teori pembelajaran tingkah laku, klasik dan operant. Sebenarnya teori pembelajaran tingkah laku menekankan bahawa tingkah laku seorang individu boleh dibentuk melalui rangsangan, pengukuhan dan pengalaman. So menurut Ivan Petrovich Pavlov, pembelajaran yang berlaku melalui proses pelaziman hasil pendedahan kepada rangsangan yang berulang. Manakala Bernhard Friedrich Skinner dan Edward Thorndike menjelaskan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh ganjaran dan hukuman dalam konteks pendidikan. Guru boleh menggunakan pengukuhan positif atau negatif untuk membentuk tingkah laku yang diingini serta meningkatkan disiplin dan motivasi murid. Seterusnya, untuk 2.6, teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Untuk teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku melalui pemerhatian peniruan dan interaksi sosial. So, murid cenderung mencontohi tingkah laku positif yang ditujukan oleh guru ataupun rakan sebaya. So, oleh itu, guru berperanan sebagai model yang baik dan menerapkan nilai-nilai mulia seperti adab, hormat dan toleransi. Selain itu, penggunaan pujian, sokongan dan teknologi interaktif dapat mengukuhkan pembelajaran serta menjadikan proses pengajaran lebih menarik dan lebih bermakna. So, secara keseluruhannya, untuk kedua-dua teori ini menunjukkan bahawa pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pemerhatian dan interaksi sosial. So, oleh itu, guru perlu menggabungkan strategi pengukuhan dan pencontohan yang positif bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan. Seterusnya. Okey, seterusnya ialah teori motivasi. Penerapan teori motivasi ini terbukti memberi kesan yang besar dalam meningkatkan profesional seorang guru. Pertama, teori tingkah laku. Menekankan bagaimana faktor persekitaran boleh mencorakkan kelakuan pelajar. Melalui teori ini, guru boleh menggunakan sistem ganjaran dan hukuman yang bijak untuk memupuk minat belajar murid. Seterusnya ialah teori atribusi, iaitu membongkar cara bagaimana pelajar mentafsir erti kejayaan dan kegagalan dalam diri mereka. Dengan memahami potensi unit pelajar, guru boleh membimbing mereka untuk berfikiran optimis dan menanam kefahaman bahawa kejayaan sebenar lahir daripada usaha yang gigih, bukannya bersandarkan bakat semata-mata. Yang ketiga ialah teori jangkaan, iaitu menjelaskan bahawa motivasi seorang pelajar berkait rapat dengan jangkaan mereka terhadap kejayaan serta nilai murni yang ada pada tugasan tersebut. Guru boleh menyusun pengajaran yang mampu membina keyakinan diri murid di samping menghubungkan topik pelajaran dengan realiti kehidupan sebenar, supaya mereka nampak manfaat daripada usaha yang dicurahkan. Yang keempat pula ialah teori keperluan manusia daripada Maslow. Beliau menyatakan bahawa motivasi pelajar akan melonjak apabila keperluan asas mereka dipenuhi sehingga mereka mampu mencapai potensi diri yang tertinggi. Melalui teori ini, guru dapat menyediakan reka bentuk pembelajaran yang menyeluruh untuk menaikkan semangat belajar murid dalam suasana kelas yang selesa dan kondusif. Maslow menjelaskan bahawa dorongan hidup manusia digerakkan oleh 5 peringkat keperluan utama, iaitu firstly keperluan fisiologi, iaitu makan, minum dan rehat. Yang kedua, keselamatan, perlindungan fizikal dan emosi. Yang ketiga, sosial, iaitu kasih sayang dan hubungan bermakna. Yang keempat, perhargaan, iaitu penerimaan dan dihormati oleh orang lain. Yang kelima ialah aktualisasikan diri, iaitu pencapaian potensi diri sepenuhnya dalam kehidupan. Kesimpulannya daripada teori motivasi ini,
penguasaan terhadap teori-teori motivasi membantu para pendidik menyelami faktor-faktor yang mempengaruhi cara anak didik mereka belajar. Ilmu ini bukan sahaja memperbaharui teknik pengajaran menjadi lebih menarik dan memakna, malah menjadikan tugasan guru pun lebih fokus untuk kebajikan pelajar dan akhir sekali membantu murid ke arah pencapaian akademik yang lebih cemerlang. Seterusnya saya pas ke slide orang lain. Sebagai rumusan, dapat disimpulkan bahawa penguasaan teori-teori psikologi pendidikan amat penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pendidikan. Melalui teori-teori yang telah dibincangkan seperti teori kognitif Piaget, teori pembelajaran sosial Bandura, teori kecerdasan pelbagai Gardner serta teori-teori motivasi dan perkembangan, guru dapat memahami dengan lebih mendalam tentang perkembangan, tingkah laku, keperluan dan potensi setiap murid. Pemahaman ini membolehkan guru merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan, menggunakan pendekatan yang sesuai mengikut tahap dan gaya pembelajaran murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif dan inklusif. Selain itu, teori kecerdasan pelbagai membantu guru mengenal pasti kekuatan unik setiap murid. Manakala teori motivasi pula membantu guru meningkatkan semangat dan penglibatan murid dalam proses pembelajaran. Oleh itu, jelaslah bahawa penguasaan teori psikologi pendidikan bukan sahaja membantu guru melaksanakan pengajaran yang lebih efektif, malah turut menyumbang kepada pembentukan bilik darjah yang selamat, harmoni dan kondusif. Secara tidak langsung, perkara ini dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta melahirkan modal insan yang seimbang dan berkualiti. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.